Satu kejadian kemalangan jalan raya dilaporkan melibatkan seorang penghantar perkhidmatan e-hailing Grab pada petang 24 Disember 2025. Insiden tersebut dikatakan berlaku sekitar jam 5 petang di sebuah lokasi yang belum didedahkan kepada umum. Menurut maklumat awal, rider terbabit dipercayai mengalami gangguan tumpuan ketika menunggang motosikal, namun keadaan sebenar masih dalam siasatan pihak berkaitan. Kejadian itu berlaku secara tiba-tiba dan disifatkan sukar untuk dielakkan dalam situasi tertentu. Pasukan bantuan telah dimaklumkan sejurus selepas kejadian berlaku bagi memastikan keadaan mangsa dapat ditangani dengan segera. Setakat laporan ini disediakan, tahap kecederaan yang dialami oleh rider berkenaan masih belum dapat dipastikan dan menunggu pengesahan rasmi. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya, mematuhi peraturan trafik serta mengutamakan keselamatan demi mengelakkan kejadian tidak diingini.